Kiranya tuan-puan ada RM250,000 pada tahun 2015 dan beli BMW 3 Series, nilainya pada hari ini RM50,000 sahaja. Kalau beli emas, sebelum tu, jangan lupa like, save dan share video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Kalau tuan-puan ada RM250,000 10 tahun yang lepas dan tuan-puan beli BMW 3 Series, nilainya sekarang sekitar RM50,000 sahaja. Tapi kalau masa itu tuan-puan gunakan RM250,000 itu untuk beli emas, tuan-puan akan dapat sekitar 1.8 kg. Pada hari ini, 1.8 kg itu sudah bernilai RM890,000. Orang selalu cakap emas ni rugi sebab ada susut nilai masa nak jual balik. Tapi realitinya nilainya makin naik. Naik 256% dalam tempoh 10 tahun. Emas sebenarnya asset appreciation value dan kereta sebenarnya aset susut nilai. Bezanya, satu buat kita nampak kaya dan satu lagi buat kita jadi kaya. Bagi tuan-puan yang berminat untuk alihkan simpanan jangka masa panjang ke dalam bentuk emas fizikal public gold, tuan-puan boleh hubungi saya dengan klik link di bio atau tuan-puan boleh rujuk pin video di profil saya. Saya bantu tuan-puan sebaiknya.